Eh, Bu, Alung nak cuba dulu kerjaya pomen ni, Bu. Manalah tahu, kalau Alung berjaya nanti, Alung boleh buka bengkel sendiri. Aku pomen. Ha. Berapa kali dah ibu cakap, kerja postman tu kan bagus. Tolong orang hantar surat. Arwah ayah kau dulu pun kerja tu juga kan? Tapi itu ayah, Bu. Alung nak cuba kerja pomen. Alung dah janji dengan Transmatic Otomotif. Diorang nak bagi Alung percubaan 3 bulan. Kau janji dengan orang. Tapi kau tak bincang pun dengan ibu dulu. Sampai hati ya kau buat ibu macam ni? Ibu nak pergi mana, Bu? Bu! Ibu. Masuklah dalam kereta. Aku nak balik lah. Aku tahu aku balik sendiri. Kau tunaikanlah janji kau tu. Tak payah tunjuk muka kau lagi kat aku. Sampai hati, Bu. Ikut ibu lah!